Ya Allah, banyaknya order guys. Nasi lemak yang paling famous. Oh, paling famous ni. Saya. Nasi lemak ayam. Boleh satu set ais, sirap ais. Bungkus. Hari ni punya apa makanan? Nah, siap kopi Okay, itu habis dah. thank you. Okay guys. Okay. So, korang kan selalu bergaduh nasi lemak ni yang sedap ke, nasi lemak tu yang sedap ke. Ada geng-geng nasi lemak Village Park, ada geng-geng nasi lemak Tanglin, ada geng-geng nasi lemak Burung Hantu. Korang selalu sangat bergaduh, nasi lemak korang lah yang paling sedap. So, tiba-tiba semalam aku dapat ilham untuk try 2 top nasi lemak dekat PJ ni, which is nasi lemak Burung Hantu and nasi lemak Village Park. Yes. So, should I tell my experience? Oh ya, yeah. Aisyah yang pergi beli tadi sebab dua-dua tempat ni nak beli. Ya Allah, serabut gila. Tak ada parking langsung. Aku kena tunggu tepi jalan. So Aisyah turun pergi beli. So apa experience you? You tahu tak, I tak pernah seumur hidup I sumpah serius. I masuk kedai yang I terpinga-pinga, I langsung tak tahu where to start. Oh, kenapa? Kedai kat Village kedai Park Village ni, Park lah, Village Park ni ramai gila. Serabut. Nanti ada masukkan klip daripada phone. Korang jangan letak audio lagu. Dengar orang Acuk ayam goreng sirap cuci. Tu tau. Lepas tu ayam goreng sirap. I stress gila. I dah lah tak suka tempat macam tu. Tapi diorang pergi pekerja memang laju gila lah Village Park. Oh, Village Park laju. Kau tahu tak, Village Park tu I rasa muatan dalam dia tadi seramai dia 8 kali ganda banyak daripada Burung Hantu. Ya betul, Burung Hantu berapa? 4 orang je depan you. Gila. Tanah saya. Oh, sebab I tengok you berata Burung Hantu tu 4 orang je depan you. Tapi lambat gila nak tunggu. Tapi I rasa Village Park ni memang diorang dah praktis tau. Because diorang ramai gila kat dalam tu. Memang satu Malaysia, Cina, India, Melayu semua ada. Tapi I boleh cakap 80% Cina. Dan Village Park ni, mula-mula Aisyah dia masuk kereta, first thing dia tanya, saya halal ke nasi lemak ni? Ya, sebab terlalu ramai Chinese. Aisyah jadi macam, betul ke halal? Dan nama pun Village Park. Bukan macam Muhammad Chan nasi lemak. Ada tu okey lah kan. Lepas tu kita orang tengok kat TikTok, rupa-rupanya Village Park ni bapak tiri Nilofa punya. Oh, I pun baru tahu benda tu. Suami Mama Tini. Oh, I pun baru tahu. I ingatkan nasi lemak macam Chinese Muslim kan. So, kita decide untuk beli dua-dua nasi lemak, beli satu-satu sebab kita nak makan serentak. Baru kita dapat decide mana yang lagi sedap. Korang biasa makan nasi lemak ni hari lain, nasi lemak tu hari lain. So, korang takkan dapat tahu mana betul-betul sedap. Kita compare side by side. So, the first one dekat tangan aku ni adalah nasi lemak Village Park. In 3, 2, 1. Tada! Wow, sedap. Dia ayam goreng berempah Ya. Masya Allah, bau dia sedap gila weh. Kalau compare harga, ni lagi murah tetapi packaging dia pun ada beza lah. Macam ini mungkin lepas tu mahal. nampak sikit Mahal packaging macam tu kan. Ini packaging ni premium. Nanti ni saya dapat sayur dengan telur. Ya, betul. Ini yang saya tunjuk kat korang ni nasi lemak Burung Hantu. Okay, so tengok comparison dia. Ini Umi punya, ni Abi punya. Okay, kita kongsi lah. Dia tak ada telur mata ni? Tak ada. Dia memang macam ni je. Tak, tanya kat dia nasi lemak apa yang paling famous yang orang asyik order. Dia kata, oh ini. Dia tu siap tunjuk gambar kat I. Padahal ramai orang. Nasi lemak Burung Hantu. Nasi lemak Burung Hantu ni pula. yang dia cakap. Nasi lemak ni lah yang berempah. Okay, you punya. Yang ini, special dia ada sayur kangkung, telur mata terus satu set kan. Kita tak payah nak order extra tambahan. Tapi harga pun lebih. So sebenarnya tambah je telur mata macam tu. Ya. I rasa kalau kedai ni pun kalau tambah telur mata, sama je harga dengan ni. Dan Village Park bagi sambal dalam, oh dia dalam paket Besi macam terus.
paket kilang ni. Yang ni dia bagi dalam bekas. Boleh dibuka Dah tutup, best, buka dia tutup. Okey, so untuk packaging menang Burung hantu. burung hantu. Ni kalau kita nak makan dalam kereta, ada orang makan dalam kereta. Kalau kita nak makan dekat tempat-tempat tepi longkang ke, sambil rehat kan, boleh. Okey, so tanpa melengahkan masa, jom kita try mana lagi sedap, Village Park atau burung hantu. Air kita orang order kat Village Park tadi. Air tak kisah sebab kita nak review ni. Marilah Oh, ni sabar boleh tak? Tumpah kam. Budak ni tak sabar. Bismillah. Nak guna sudu garpu ke? Nah, ni saya punya. Air dia refreshing sebab tak manis. Tapi pekerja kat Village Park tadi ramai sangat saya. Laju. Dia semua orang rushing. Bila orang halang lalu dia panas. Dia nak cepat sangat lah. Faham. Tapi memang laju lah. I respect gila Village Park ayam. tangku. Kita orang nak. Ayam habis. Okey, ayam habis. Sedap ni. Mana bagi tahu sedap ke tak? Sedap. Sedap. I nak rasa ayam dia dulu. Okay. Sedap, mantap. Rasa ni pula compare. Sedap. Sama. Yang tu kuat lagi rasa dia. Ya. Mana makan ni dulu. Nana suka sangat ayam dia. Tapi kena makan nasi kak. I rasa ayam nasi lemak burung hantu lagi kuat rasa dia. Lagi berempah dia tu lagi kuat, betul tak? Kan? Tak apa, kita try bahagian sini. Kita try yang bahagian kulit ni. Ni, satu. I pun ambil kulit. Ni ambil isi tu, rasa isi dia. Tak, I nak rasakan kulit. Okay. Ni fair, dua-dua kulit sama banyak. Ini burung hantu. Ya, burung hantu pun lagi flavorful ayam. Burung hantu punya lagi sedap lah. Ini Village Park. Burung hantu punya lagi sedap. Tapi Village Park pun sedap. Cuma burung hantu punya lagi flavorful. Lagi sedap. So kalau makan dengan nasi, Aisyah rasa nanti rasa dia balance. Untuk nasi, beras yang diguna pakai oleh Kat Village Park Village Park ni beras dia macam biasa. beras biasa. Yang tu beras panjang-panjang. Ni beras yang burung hantu ni beras dia panjang-panjang macam basmati. Habis mak ambil depan dia. Okey, Mara memang suka ayam. Sedap Oi, Letakkan. macam piston. Memang ayam Ayam macam pistol pun pistol nama lah. ni. Sambal Village Park. Tekstur dia macam tu. I like the texture. I suka tekstur sambal macam ni. Boleh bau dulu. Bau Rasa dia macam bau just dia macam sedap. Bau dia macam sedap. Dari jauh dah bau. Bismillah. Lah. Mariam ni tangan duk mengaik ni ayam-ayam tu. Sambal dia sambal manis-manis pedas, tapi lebih manis pada pedas. Oh, manis lah. Mungkin sebab tu kot Chinese suka yang. Dia tak pedas. And I rasa Chinese suka. Okay, kalau ada Chinese friend I yang tengok video ni ke, ada followers kita Chinese, korang suka sambal sotong Oh ya. Sebab diorang macam contoh ada 5 orang Chinese depan I, 4 orang add on sambal sotong. Oh. Dia macam bincang tau. Sebenarnya sotong daging. Sotong. Macam tu. Okey. Bagus ni Maria makan banyak. Sedap Rasa dia sayang. okey? Rasa dia okey. Rasa dia okey, tapi sebab kita kan pernah makan burung hantu. I rasa I suka burung hantu sebab lagi. burung hantu kita masa makan terkejut kan. Kita macam wow macam tu. I Tapi try lagi sekali. honestly kan, kalau contohlah tadi kelajuan burung hantu tadi tu dengan Village Park punya customer, I rasa memang semua orang rate 1 star. So tapi nasib baiklah tadi kat burung hantu tak ramai. Musim pun level dia musim boleh terkejut rasa dah sudah kat Village Park tu. Come sini sayang. Sedap. Aku nak makan dulu. Umi tunggu Abi yang tu. Umi nak rasa tu dulu nak makan. Ayam. Village Park. Saya makan dengan ayam dia tak ni? Berapa ringgit? I nak tahu berapa ringgit. RM13 sampul sen. Maksudnya dari segi harga, Village Park menang. Yang ni berapa? Ini RM15 plus. I rasa berbaloi lagi. Kalau dari segi harga, berbaloi lagi sebab burung ini hantu. dapat kangkung, dapat telur, Lepas tu tengok dia punya packaging. Tak, bukan packaging. Tambah Mariam sana. ikan bilis Dia dengan punya ikan kacang dia bilis pun tu banyak. banyak gila. Nasi dia pun banyak. Itu nasi macam satu mangkuk kecil Ni tu je. pun satu mangkuk sebenarnya. Tapi nampak banyak. Sayang kau pack ayam tu ai. Kita bagi Aisyah try dulu Village Park. Nak tengok reaction dia. Susahnya aku tengok dia makan sudu ni. Ya. Yo, Mariam. Mariam makan ayam lagi Kan sedap. Dia adalah nasi lemak yang sedap. Dia ada macam rasa herba-herba sikit. Sedap. Tapi adakah lagi sedap daripada burung hantu? I rasa macam I suka burung hantu. Baik, kita rasa burung hantu balik. Kita rasa burung hantu balik. Kita dah 2 bulan dah tak rasa. I rasa Tengok, sambal buka. burung hantu lebih pedas lah. Sambal dia ni betul lebih pada manis. Tapi sedap. I faham kenapa orang beratur. Ayam Village Park lagi besar.
Bismillahirrahmanirrahim. Burung hantu. Berhantu. Berhantu. Sedap yang? Amazing ah. Amazing lah. Ya Allah, pedih. Kena rasa. Apa? Baik macam alam dia. Ya pada bro. Amazing job. Mariam bagi berapa bintang Mariam nasi lemak ni? Oh. 3 bintang. Sedap sangat kan? My favourite ke? My favourite ayam ni ke ayam ni? Ayam. Oh, dia suka ayam tu. Dia Yang tak tahu pun. Saja je bagi dia involve. Ada sumbangan sikit. Sedap yang? Ya, I tengah nak rasa lagi sekali. Adakah I suka Village Park? Buat masa ni satu suapan I rasa Village Park. Rasa tu? Memang korek telinga. Wow. Tu Saya korek telinga. Janganlah, disgusting lah. Rasa kemelayuan nasi lemak burung hantu tu lebih kuat. Melayu lagi lah orang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Umi. Yang ini Village Park punya ikan bilis boleh kira berapa ketul. I rasa 4 ketul 5 ketul. Yang ni banyak. 20 ketul ada. Banyak gila. I rasa Village Park lah sayang. I rasa tak tahulah. Dia macam ni lah. Dua-dua sedap in their own way. Yang ni ada taste dia tersendiri, yang tu ada taste dia tersendiri. Aku tak boleh nak cakap. Kita tak boleh nak cakap yang ni sedap, yang ni tak sedap. Tak boleh. Dua-dua sedap in their own way. Kalau macam korang suka nasi ada rasa macam herba-herba sikit ni. Kalau korang suka nasi lemak yang halia dia lebih ni. Tapi sambal diorang dua-dua macam sama level sedap. I tak boleh nak cakap sama level sedap but different category. Yes. Tu dia tak boleh cakap sama. Tapi kalau Village Park rasa dia adalah macam rasa nasi lemak tepi jalan yang sedap. Oh, macam rasa homemade. Rasa homemade. Rasa yang orang makcik-makcik selalu jual tepi jalan tapi yang sedap. Yang ni rasa level-level mall sikit. Ni, burung hantu ni burung mall. hantu level-level dia macam bukan homemade, bukan masak dekat rumah, masak kat kitchen. Macam tu. Tapi honestly kan, masa I tahu ini suami Mak Nilofa punya, I expect it to be good sebab I tahu masakan Mak Nilofa sedap. Macam bila tengok diorang like the whole sibling selalu masak kan. Macam Allah sedap-sedap je diorang masak. So macam bila tahu tu family dia punya rasa macam wow, mesti sedap. Padahal tuan-tuan resepi orang lain. Ya, but memang sedap. Tapi benda ni korang memang tak boleh kongsi kan. Nak beli-beli kongsi tak ada, tak cukup. Lagi-lagi Village Park punya. Sebab at least yang burung hantu ni dia guna beras basmati, kenyang cepat sikit. Sayur kampung sedap. Habis minyak ayam tak pedas ke? Tak. Mariam ni kan, contoh dia tanya Musin, walaupun Aisyah dah jawab kan benda yang sama, dia akan tanya balik selagi Musin tak jawab soalan dia. Sebab apa habis? Sebab dia jual untuk orang Melayu. Tak ada. Umi? Umi orang Arab. Ni last. Okay. Ada rasa dua-dua side by side. Hantar dia pergi sekolah ke call polis? Call polis lah. Tak nak. Nanti boleh diam kejap. Boleh. So, dengan harga ni berapa? RM15 RM15 dengan yang ni RM12. I akan prefer nasi lemak burung hantu every time. But kalau ada orang nak ajak aku makan Village Park pun I have no complain. Sebab sedap je, okey je. Tapi kalau diberi pilihan, nasi lemak burung hantu. Tapi kalau contoh orang ajak you makan Village Park, I rasa susah nak dapat peluang. So dalam table banyak semua penuh. Makan Itu pun orang beratur macam apa. I akan pilih mana ada parking. Dua-dua takkan ada kalau kat sini. Dua-dua takkan ada. Kita dah pergi sini berapa kali dah. I pergi burung hantu sampai pergi branch lain. Tapi sedap. Kalau korang nak datang try, patut. Okay, ni patut try, ni patut try. Okay, jom kita rate. Packaging burung hantu. Ayam burung hantu. Sambal sama-sama. Harga burung hantu. Apa lagi nasi. I suka nasi ni sebab I rasa burung hantu punya halia lebih sangat. I suka burung hantu. Aisyah suka Village Park. Tunjuklah. Village Park. I sibuk kopi ayam nak makan. Environment burung hantu. Burung hantu. Tapi Service Village Park. Village Park. That's all for today. Korang decide lah sendiri kau nak pergi yang mana. Sebab dua-dua pun memang sedap. Kita tak boleh decide kan? Kita tak boleh decide. Dua-dua sedap je, okey je. So kalau korang orang-orang luar daripada Selangor nak datang nak try, sebab Village Park ada kat Selangor je aku rasa kan. Tak tahu. Korang boleh lah try mana-mana. Dua-dua korang akan berpuas hati. Itu je daripada kita orang. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye.